Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bersama dengan saya Ustaz Amin dalam rancangan Tiang Kehidupan. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kalian dan insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat daripada segala perkongsian yang akan saya mulakan pada hari ini untuk kita membicarakan bagaimana untuk kita memperkemaskan, memberi semangat dalam hidup kita supaya tiang kita dalam kehidupan iaitu solat dapat kita penuhi sehingga akhir hayat kita. Rancangan ini kita bawakan kepada anda sebagai manfaat yang cukup istimewa. Dalamnya ada sketsa kehidupan masyarakat dan juga aktiviti street dakwah yang mana kita akan mendalami dan mendekatkan diri kita dengan masyarakat setempat. Dalam masa yang sama, kita akan bertanya kepada mereka, menjiwai mereka tentang kepentingan solat dan perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal agama. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbicara tentang 5 waktu yang sangat berat. Tadi kau makan apa? Okey, makan. Sedap makan ni. Betul, minum pun sedap tu. Oh, okey. Kau makan apa? Aku makan hati. Sabarlah. Siapa buat kau ni? Kau makan hati dengan siapa? Dia pijak kaki aku. Allah, sorry. Tak perasan. Kau ni lah. Aduh. Tak, aku makan hati ayam. Bukannya makan hati orang. Sedap tak ayam? Sedap lah. Aku ambil bagian tek. Uish, hati ayam ada bagian tek juga. Ada, kau tak ambil. Kau tak tahu lah tu. Lain kali cakap penuh. Nanti orang confuse. Yalah. Aku nak tanyalah. Tengok macam belagak, handsome, steady tengok dia kan. Macam mana kerja, okey ke? Mestilah okey. Aku kan bos. Wah, steady, belagak. Betul kau macam mana? Aku? Aku alhamdulillah lah. Pelanggan semua dah beratur dah nak buat baju ni. Ui, bagus lah Oh, alhamdulillah lah. Aku happy betul lah tengok korang dua ni. Bukan apa. Macam aku ni kan. Aku hantar makan. Daripada pagi sampai ke petang. Tak RM5, RM10. Tak RM5, RM10. Itu je lah yang aku dapat. Okey lah tu. Kau kena bersyukur. Ada juga rezeki. Kalau dia tak bagi apa-apa, pening kepala kau. Betul lah. Betul juga Tapi tak. Ni. Ya Allah, dah macam kena gasuk. Ya Allah, alhamdulillah. RM25. Wih, ni sekali aku hantar RM25. Wih, aku kena gerak ni. RM25. Sekejap. Ni solat Zuhur dah nak masuk lah. Kita solat jemaah dululah. Tak boleh. Aku tak boleh. Aku kena ambil benda ni. Ini order ni aku kena ambil. Nanti customer marah. Dah ada cancel order aku lagi satu hal. Aku gerak dulu. Sekejap. Kau ni. Cancel order. Memanglah pelanggan tu boleh cancel order. Tapi Tuhan tu boleh cancel nyawa kau bila-bila masa je. Lagi satu kau fikir sangat pelanggan kau tu marah. Kau tak risau ke? Allah marah lagi teruk tau. Ya ke? Yelah, dah kau tak solat. Marahlah dia. Mak aku mesej. Okey mak. Kejap lagi Acan balik. Ya, janji. Ni. RM30. Double lah daripada tadi. 25 naik RM5. RM30. Aku kena ambil job ni. Aku gerak dulu. Sabar dulu. Kita pergi solat dululah. Masjid pun dekat. 5 minit dah sampai ni. Solat dululah. 5 minit lagi tapi tak boleh. Ni aku kena ambil job ni. Aku kena hantar kat rumah customer tu dulu. Lepas tu aku nak pergi charge phone. Tengok ni bateri aku tinggal 20% je. Tak boleh. Aku kena charge phone dulu. Gerak dulu Kejap. Alah, handphone ni kalau bateri low memanglah kita boleh charge. Tapi hati kau ni kosong. Kau tak nak charge pula dengan solat je. Ni lagi satu nak cakap ni. Allah bagi kita kerja untuk kita bersyukur dengan dia. Bukan untuk kita jauhkan diri daripada dia. Lagi satu, pelanggan kau ni boleh. Memang dia boleh nak bagi 5 bintang. Tapi kalau Allah bagi kau kosong, teruk kau nanti. Susah kat akhirat tu. Korang ni tak ada benda lain ke? Tak habis jumpa tak sekira. Itu je lah. Ceritalah pasal kumbang terbang ke? Ayam berak kapur ke? Cerita kaji. Lepaskan aku. Aku gayat. Orang yang tak solat, orang yang meringankan solat, orang yang tak kisah dengan solat, tetapi dia dapat segala nikmat hidup, itu bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Satu kekayaan, kenikmatan dunia yang Allah Ta'ala bagi untuk sesatkan dia. Wa'ayazubillah.
Biarpun kita tak ada harta, biarpun kita tidak berpangkat, nama kita tak dikenali, alah kita ni orang yang biasa sajalah, tapi kita lazimi solat. Solat itu akan mengangkat darjat dan kedudukan kita. Saya ni ustaz kan, ceramah sana sini orang kenal lah. Tapi kalau balik kampung, mak saya tetap ingatkan saya. Amin. Dah solat ke belum? Sepatutnya saya kata apa kat mak saya tahu. Mak, ini ustaz lah, takkan tinggal semayang. Tapi begitulah tanggungjawab mak kita. Mak ni dia tahu solat ni berat. Dia tahu walaupun anak dia tu dah hebat, walaupun anak dia tak tinggal solat, begitulah tanggungjawab seorang mak, seorang ayah. Sebab apa? Perkara pertama yang akan ditanya kepada kita adalah solat. Memang berat. Berat dekat dunia nak buat. Tapi setelah kita lazimi, setelah kita laksanakan, kita akan rasa itulah ibadah yang menenangkan hati kita. Dan tidak ada satu pun halangan dan penafian antara cinta dia dengan cinta Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum, bersama saya Ustaz Rahmat. Kita akan mendalami Islam secara santai tapi sampai. Ada hari saya akan buat teka-teki bersama masyarakat. Ada hari saya pula kena soal. Dan ada hari saya pula mendengar hikmah-hikmah dan teladan daripada masyarakat di jalanan. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Adik, kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa makcik? Jamila. Jamila. Yang sebelah ni cucu. Cucu. Assalamualaikum. Salah. Nama siapa cucu tu? Salsabila. Salsabila. Oh, Masya Allah. Okey, baik. Cik, kata-kata hari ini untuk anak-anak ataupun cucu-cucu makcik yang satu Malaysia ada ni. Kita dah peringkat macam ni, tak ada lain nasihat lah yang kita boleh cakap. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat dalam keadaan macam mana pun. Solat tu penting. Perlu. Walaupun kita dalam sekarang ni kan, keadaan sekarang ni kan, solatlah. Di mana sekarang kat mana-mana pun dah ada surau. Lebih lagi nak masuk dalam Ramadan ni, banyak tempat yang disediakan untuk kita berjemaah, tak kisah jemaah ke mendirikan solat lah. Walaupun dalam keadaan macam mana berpuasa selepas tu, terus solat. Jangan tinggal solat. Kita kan negara Islam, banyak surau, banyak masjid. InsyaAllah. Terima kasih Makcik Jamila. Sama-sama. Alhamdulillah. Bila sebut tentang 5 waktu, tak lain tak bukan kita akan berbicara tentang 5 waktu yang difardukan kepada kita, iaitu kefarduan solat. Kita faham? Inilah 5 waktu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Perintah wajib yang tidak mesti tidak untuk sama-sama kita laksanakan. Yang pertama, solat subuh 2 rakaat. Kemudian solat zuhur 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Dan juga solat isyak 4 rakaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu solat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang cukup dramatik. Kenapa saya kata dramatik? Kerana kisah untuk mendapat perintah solat bukan berlaku di luar rumah Nabi, bukan berlaku di luar Masjid Nabawi ataupun di luar Masjid Al-Haram ataupun di hadapan Kaabah. Kisah penurunan solat dan kewajipan solat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Nabi di-Isra' dan Mi'rajkan ketika malam 27 Rajab yang kita katakan malam Isra' dan Mi'raj. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi melalui satu peristiwa yang panjang. Nabi naik ke langit, kemudian Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang istimewa sehinggalah langit yang ketujuh. Nabi bersama dengan nabi-nabi yang cukup gemilang dalam sejarah mereka. Sehinggalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala
dalam perkara yang panjang, dalam kisah yang istimewa, dalam banyak cerita yang Nabi lalui, satu perkara yang cukup megah untuk Allah berikan kepada Nabi. Tanda untuk kekuatan umat Muhammad, untuk menggembirakan Nabi, untuk menunjukkan kepada Rasulullah ini syariat yang agung. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi 50 waktu untuk solat fardu. Tapi pada ketika itu Nabi berbincang dengan Nabi Musa AS di langit yang seterusnya. Pada ketika itu Nabi Musa yang ada pengalaman yang cukup panjang dengan kerenah umat Nabi Musa ketika itu, Nabi Musa menasihatkan kepada Rasulullah SAW agar diminta tangguhan ataupun keringanan kepada Allah supaya dikurangkan daripada 50 waktu solat kepada 5 waktu solat sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaan Nabi SAW itu, dan Nabi turun kembali dengan menaiki burak ditemani Jibril sehinggalah pulang balik pada pagi tersebut. Pagi tersebut yang cukup indah. Dalam satu hadis, lamma kanat usriya bi lailatan summa asbahtu bi Makkah. Hadis itu menunjukkan pagi yang panjang, malam yang panjang Nabi berjalan, dan pagi tersebut Nabi telah berada di Mekah. Pagi itu Nabi akan bercakap kepada orang Mekah tentang satu perkara, iaitu kefarduan solat. Alhamdulillah, pagi itu Nabi lalui dengan tenang. Walaupun ada sebahagian orang menolak Nabi, walaupun ada sebahagian tidak yakin dengan Nabi, walaupun ada sebahagian yang mengatakan Muhammad seorang yang gila, tapi akhirnya perintah solat itu dapat kita laksanakan. Sehingga ke tahun ini 1400 tahun lamanya syariat solat itu difardukan kepada kita. Namun ada juga sebahagian daripada kita menganggap solat ini benda yang biasa-biasa. Bahasa kita kan, benda yang alah tak ada apalah, buat ke tak buat ke, peduli apa aku, tak kisah. Aku tak semayang pun duit aku banyak. Aku tak semayang pun pangkat jawatan aku tinggi. Aku tak semayang pun followers aku juta-juta. Apa gunanya semayang? Kena ingat, istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Moga-moga istiqamah itu akan menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum.